Maka chatbot AI boleh close customer dari awal sampai habis. Sebelum ni mungkin pernah buat chatbot tapi reply macam robot, closing rate tak power, collect order pun tak betul. Kerja jadi lagi susah kan? Jadi chatbot AI yang kami nak offer pada anda hari ni lain sikit tau. Dia boleh tolong anda reply and pujuk customer anda sampai habis ikut closing flow yang anda tetapkan. Tengok contoh ni, dari greeting, dia tanya soalan, dia bagi testimoni, dia tanya pada customer nak package apa sampai collect order. Yang buatkan AI ni boleh close dengan lebih banyak, chatbot AI kita boleh bagi gambar ikut apa yang kita tetapkan. Macam dekat sini, dia bagi gambar testimoni and gambar produk. Jadi customer lagi trust nak membeli dengan anda. Jadi bila customer dah trust nak membeli dengan anda, chatbot AI ni boleh tolong collect order dengan lebih mudah. Kita bagi tahu macam ni je dekat AI. Result dia, AI akan minta dengan customer sampai semua detail lengkap. Tengok macam ni, dia minta sampai alamat tau. And yang paling best, bila AI detect customer dah bagi detail yang penuh, AI boleh tolong hantar order ke Google Sheet. Tim tinggal untuk proses order saja. Yang paling wah yang akan datang very soon, boleh terus hantar ke software-software macam Founder HQ and website WooCommerce anda. Kerja jadi lebih mudah kan? Jadi sebab tu kami kata, chatbot sekarang dah boleh tolong anda close customer dari awal sampai habis. Rugi kalau tak start belajar cara set up chatbot AI. Nak set up pun dah mudah dah sekarang ni. Dalam 3 minit je dah boleh siap. Nak tahu macam mana? Klik button di bawah sekarang dan kami akan guide anda untuk set up chatbot AI sampai jadi.